So korang tengok ada satu kereta ni. Kalau ambil lesen, siapa jalan dulu? Korang tengok Okay, kau tengok yang kat sini. Ada Reza. Siapa yang jalan dulu, siapa yang betul, siapa yang salah? Itu korang komen. Bukannya kalau betul-betul lah kan, bukannya yang dashcam kereta jalan dulu ke baru orang daripada sempang keluar? Ini kenapa dia keluar terus? Menonong je. Kenapa? Tak tahulah, tak menyabar. Kita kalau kita dah contohlah macam kereta tu dah masuk kan, teruslah keluar, tak ada masalah kan. Tahu jalan tu memang susah nak keluar sempang, tapi bila nampak peluang tu, janganlah terus keluar. Itu kalau nasib baik kereta ni, dashcam ni terus tak laju. Kalau laju habis, dah hentam dia punya tepi dah. Betul tak? Ada bengapnya. Itu kadang-kadang otak tinggal kat rumah tu kalau bawa kereta tu. So berhati-hati di jalan raya, ingat orang tersayang.